Sumatera. Pada 18 April 2025 yang lalu, Dewan Seri Jernih SMK Datuk Jaafar Hassan telah diserikan dengan kemeriahan jamuan Hari Raya Aidilfitri yang penuh warna-warni. Majlis anjuran pihak sekolah ini telah diuruskan dengan cemerlang oleh Badan Kebajikan Guru dan Staf BKGK dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh seluruh warga sekolah. Majlis dimulakan dengan gimik pembukaan yang mencuit hati, lakonan spontan Cikgu Cil, Encik Fifi dan Cikgu Mahadi yang berjaya menceriakan suasana. Para hadirin turut dihiburkan dengan nyanyian lagu-lagu Hari Raya yang menggimbau kenangan dan menambah semangat Lebaran. Backdrop pentas yang berkonsepkan rumah tradisional hasil kreativiti Cikgu Suziah dan pasukannya mencuri tumpuan hiasan lampu yang berkilau menambahkan seri dan keindahan suasana, menjadikan dewan terasa seolah-olah berada dalam sebuah kampung raya yang sebenar. Turut hadir memeriahkan majlis ialah Pengetua SMK Datuk Jaafar Hassan, Puan Yu Moi Kwee, serta Yang di-Pertuan PIBG, Puan Salini binti Said. Kehadiran mereka mencerminkan sokongan padu terhadap usaha mempereratkan silaturahim antara guru, staf dan murid. Mari kita lihat detik ini. Menariknya, majlis ini bukan sekadar satu jamuan biasa, malah menjadi simbol perpaduan dan nilai karamah insaniah yang diterapkan dalam kalangan warga sekolah. Murid-murid yang bukan beragama Islam turut sama-sama hadir dengan pakaian yang anggun dan sopan, meraihkan sambutan dengan penuh semangat, hormat dan keterbukaan. Inilah semangat Malaysia Madani yang mengangkat nilai saling menghormati dan menyantuni perbezaan. Antara juadah yang disediakan termasuklah nasi hujan panas, bihun sup, kuotiao goreng, apam balik, aneka kek, aiskrim dan pelbagai lagi hidangan istimewa yang mengambil selera. Suasana menjadi lebih meriah apabila semua guru dan murid hadir dengan busana raya yang cantik dan penuh gaya. Majlis berakhir pada jam 11.45 pagi dengan senyuman dan kenangan manis yang terpahat dalam ingatan warga sekolah. Semoga semangat kebersamaan, perpaduan dan kasih sayang ini tersubur dalam setiap hati kita. Sekian laporan dari Buletin Berita SMK Datuk Jaafar Hassan.